Ni aku nak cerita trip sempoi kita orang ke Pos Lemoy hari tu. Betul-betul sebelum mula bulan puasa tak. Ni kira trip last kopek kita orang lah ni sebelum bulan puasa. Jalan masuk dia boleh tahan kejut perut jugalah. Sempit, masuk tepi kebun-kebun orang. Lepas tu lalu celah-celah lereng bukit tau. Memang kena fokus habis. Dudap-dudap jugalah jantung aku ni. Aku ni dah baru-baru nak berjinak dalam dunia-dunia off-road ni. Tapi tak apalah, macokan je lah muka tu pun kan. Buat-buat selamba je lah jalan. Alhamdulillah, sampai juga dengan selamat dekat kampung Pos Lemoy. Tapi bila dah sampai campsite, auto hilang semua cuak tadi weh. Suasana campsite kat kampung orang asal kat Pos Lemoy ni memang tenang je. Sejuk pula tu. Tapi baru je kita orang nak pacak kemah, ngam-ngam hujan pun turun. Layankan je lah. Bila dah sejuk-sejuk macam ni, perut pun apa lagi berbunyi-bunyi lah kan. Aku pun start lah buat apa-apa masak yang patut untuk potluck malam tu. Layan korang makan ramai-ramai dengan semua geng-geng RTTMC. Memang syok. Esok paginya lepas breakfast, kita orang tak tunggu lama lah. Terus terjun sungai. Air dia, sumpah tak tipu. Sejuk gila, macam air dalam peti ais tu weh. Tapi lepas mandi, badan memang rasa betul-betul segar. Tengok langit tu pun macam mendung je. Takut tak dapat mandi lagi kan. So kita orang pun berendam lah sampai kecut jari-jari ni semua. Memang betul pun sangkaan kita orang. Lepas tu cuaca pun hujan balik sampai bawa ke petang. Tapi kita orang santai-santai je lah. Dah hujan-hujan tu, makan, tidur. Lepas tu makan lagi. Lepas tu tidur lagi. Dah halang-halang, dah nak malam tu, lepas dinner kita orang meriahkan lah suasana sikit. Main mercun. Dah macam malam raya pula feel dia. Tapi yang syoknya masa ni, semua orang kampung keluar tengok jenguk kat tingkap, layan tengok bunga api malam tu. Puas hati weh. Hari terakhir tu kita orang pagi-pagi lagi dah mula siap-siap lah nak kembas untuk balik. Cuaca masih lagi mendung dan lepas tu hujan balik. So korang boleh agak lah kan jalan nak keluar macam mana. Memang makin mencabar lah sebab licin. Tapi nasib baik lah, support daripada geng-geng lain memang mantap. So macam biasalah, dengan muka maconya kita orang redahkan lah juga hujan-hujan dengan jalan licin geli-geli tu. Nasib baiklah semuanya selamat sampai keluar ke jalan besar. Tak ada masalah apa-apa. So sampai sini je lah perkongsian trip aku kali ni. Sampai ke next trip yang lagi adventure. Jumpa lagi. Thank you for watching. Bye.